Pada ayat ke-60, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kamilah yang decide, kamilah yang menentukan dan menetapkan kematian bagi tiap-tiap seorang di antara kamu, dan kami tidak sekali-kali dapat dikalahkan ataupun dilemahkan. Tuan-tuan perasan tak Allah macam cerita bab kita daripada air mani, kita ni diceritakan, Allah bawa kita ke bab kematian. Allah nak bagi tahu pada kita, reminder bahawa sekuat mana pun engkau, sehebat dan sesihat mana pun engkau, kalau kami telah buat keputusan kau meninggal pada hari dan waktu tertentu, tak ada siapa yang boleh argue. Maknanya tak boleh macam, bagilah sikit masa ya Allah. Kan, aku pun sekarang ni tengah nak habiskan taubat aku, nak habiskan qada puasa aku, dia tak habis lagi 3 hari contoh. Jadi tak ada sesiapa yang boleh nego dan juga merendah-rendah dan melemahkan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah decide hari ni. Tuan-tuan, kalau sebabkan tuan-tuan tak ada apps ni, so saya beritahulah saya ada apps Thread. So tuan-tuan kat Thread ni 2-3 hari ni antara yang viral adalah kematian mengejut. Dia orang cerita, contohnya especially pagi tadi yang saya baca salah satu thread, dia ada husband kot ke kawan dia yang rapat, sihat, exercise, jaga makan, jaga tidur, tak ada penyakit, meninggal. Dan kebanyakan orang meninggal bila doktor diagnose jantung. Maknanya problem kat jantung problem, terhenti, meninggal.